Bagaimana jika Lawang Sewu, Kota Semarang? Terletak di tengah bandar Semarang, inilah Lawang Sewu, bangunan ikonik peninggalan Belanda yang dibina pada tahun 1904. Dibina oleh syarikat keretapi Belanda, ia pernah menjadi simbol kemajuan. Tapi bila Jepun menjajah pada tahun 1942, fungsinya berubah sama sekali. Ruang bawah tanah dijadikan tempat tahanan. Ada yang diseksa, ada yang dihukum mati. Ramai tak pernah keluar dari situ hidup. Selepas perang tamat, bangunan ini ditinggalkan. Tapi ramai kata, semangat mereka yang mati masih berkeliaran. Setiap malam ada bunyi langkah, ada bayang-bayang, seolah-olah diperhatikan. Ini baru permulaan. Bilik bawah tanah Lawang Sewu sering ditenggelami air, tapi itu tak menghalang suara misteri dari kedengaran. Beberapa pengunjung mendengar suara tangisan, seolah-olah dari wanita. Tapi bila mereka cari, ruang itu kosong. Dalam satu penggambaran rancangan seram pada tahun 2001, kamera mereka merakam bayang wanita berdiri dalam air, tapi tak dapat dilihat dengan mata kasar. Audio mereka merakam tangisan sayu, dan satu suara wanita yang minta tolong. Selepas itu, kamera mereka berhenti berfungsi secara tiba-tiba. Kamera tiba-tiba terhenti dan satu suara perlahan kedengaran. Tanpa sepatah kata, kru produksi terus bertempiaran lari. Sejak hari itu, bilik bawah tanah jarang dibuka untuk orang ramai demi keselamatan. Ramai kata, bila masuk ke bilik bawah tanah Lawang Sewu, suhu terus berubah, udara jadi sejuk dan terasa berat. Ada yang dengar langkah perlahan, seperti seseorang mengikut dari belakang. Dan kemudian, muncul satu bayang hitam di hujung lorong. Bila didekati, bayang tu terus hilang, macam tak pernah ada. Tapi, rakaman kamera kadang-kadang berjaya tangkap benda tu. Ada juga yang kata, kadang-kadang boleh nampak askar Jepun berarak di kawasan laman. Antara semua entiti yang dikatakan menghuni Lawang Sewu, yang paling terkenal ialah hantu wanita Belanda. Ada yang percaya dia membunuh diri di sini. Tapi ada juga cerita mengatakan, dia diseksa dan dibunuh semasa pendudukan Jepun. Hari ini, Lawang Sewu jadi lokasi pelancongan, ramai orang datang siang hari. Tapi bila matahari terbenam, segalanya berubah. Binaan ini digelar Lawang Sewu 1000 pintu. Tapi tak semua pintu bawa ke tempat yang kau boleh kembali. Ramai kata, mereka pernah sesat dalam bangunan ni. Pusing-pusing, tetap keluar ke tempat yang sama. Dan waktu malam, bayang-bayang bergerak sendiri. Langkah tanpa tubuh, suara tanpa wajah. Tak ramai yang berani bermalam. Kerana di sini, yang mati mungkin belum pergi. Kau berani masuk selepas gelap? Atau pernah alami sesuatu di sini? Kongsikan kisah kau. Jangan lupa subscribe untuk kisah lokasi misteri seterusnya.